Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusra Binti Abdullah, bernama matrik C22A0162. Dan hari ini saya akan membentangkan sedikit sebanyak tentang latar belakang latihan syarikat melalui program SIEP, iaitu Program Student in Enterprise, iaitu dalam syarikat Aliden Global Engineering. Aliden Global Engineering ini telah menjalankan aktiviti utama dalam bidang kesejahteraan, penyelenggaraan dan pembinaan berskala kecil. Syarikat ini juga merupakan syarikat telekomunikasi yang juga melakukan kerja-kerja seperti penarikan kabel, penyelenggaraan bangunan, projek pemasangan kecil dan pembekalan bahan teknikal, serta juga menjadi perunding kepada pelanggan daripada sektor kerajaan maupun swasta. Seterusnya, pemilik syarikat. Pemilik syarikat ini adalah bernama Mardiana binti Al-Manuk. Beliau merupakan seorang wanita yang telah berkahwin dan juga mempunyai 5 orang anak. Sepanjang tempoh menjalani program pelajar dalam enterprise iaitu SIEP di Aliden Global Engineering, saya melakukan kerja sepanjang 14 hari hanyalah berada di rumah, iaitu disebabkan oleh tiada tempat untuk bekerja. Jadi saya telah diberikan pendedahan terhadap pelbagai aspek pengurusan dan pelaksanaan kerja dalam bidang, iaitu seperti Microsoft Word dan Excel. Aktiviti utama yang saya jalankan termasuklah membantu dalam menyediakan dokumen projek seperti surat rasmi, senarai bahan, invoice dan laporan kemajuan. Walau bagaimanapun, saya melakukan ini secara atas talian. Seterusnya, saya juga telah menyusun serta mengemaskini fail dan dokumen pelanggan dengan menggunakan perisian Microsoft Office. Saya juga membantu dalam menyelesaikan seperti kertas kerja dan juga menyenaraikan bahan-bahan untuk pembelian kepada pelanggan dan juga tulis penyata utama kepada pelanggan. Melalui pengalaman ini, saya memperoleh banyak pengetahuan baharu mengenai projek pengurusan dan juga kaedah komunikasi kepada pelanggan dan juga pembekal, serta melakukan penambahan skill seperti Microsoft Excel, Microsoft Word dan juga cara-cara untuk membuat invoice, serta siap juga dapat membantu dalam mengaplikasikan teori yang dipelajari di universiti dalam situasi yang sebenar. Sekian, terima kasih daripada saya.